Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ana bi khair. Ma hazihi surah? Hazihi sayyaratun. As-sayyaratu ala at-tariq. ما هذه الصورة؟ هذه طائرة. الطائرة في الجو. ما هذه الصورة؟ هذه سفينة. السفينة في البحر. هل هنا يوجد وسائل نقل أخرى؟ طبعاً، في كثير وسائل النقل في بلادنا. هيا بنا ندرس معاً. معيار المحتوى: الاستماع إلى الجمل المتناسقة حسب المحاورة المقترحة ونطقها نطقاً صحيحاً. 1.4. Dengar ayat yang berkesinambungan mengikut topik yang dicadangkan dan menyebutnya dengan betul. Qira'atul ilal jumalil mutanasiqah hasabal muhawarah al-muqtarihah wa nutquha nutqan sahihan. Baca ayat mengikut urutan yang betul, mengikut tajuk yang dicadangkan dan menyebutnya dengan betul. Ma'yar at-ta'allum, standard pembelajaran. Al-qudratu ala muhakatil jumalil mutanasiqah al-masmu'ah wa tardiduha. 1.4.1 Kebolehan meniru dan mengulang ayat kesinambungan yang didengar. Al-qudratu ala nutqul jumalil mutanasiqah ma'a mura'atin nabar wa tanghim. 1.4.2 Keupayaan untuk menyebut ayat kesinambungan dengan mengambil kira tekanan dan intonasi. Al-qudratu ala qira'atil jumalil mutanasiqah ma'a mura'atin nabar wa tanghim. 2.4.2 Keupayaan membaca ayat kesinambungan dengan mengambil kira tekanan dan intonasi. Al-qudratu ala takwinul jumalil mutanasiqah minal jumalil basitah summa qira'atuha. 2.4.5 Keupayaan membentuk ayat kesinambungan daripada ayat mudah dan kemudian membacanya. Al-ahdaf fi akhir at-ta'lim wa ta'limiyah yatamakkinu at-talamis min. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: awalan, yastami'u at-talamis ila al-jumal al-mutanasiqah wa yuraddidunaha summa yaqra'unaha. Yang pertama, murid mendengar ayat berkesinambungan dan mengulanginya serta membacanya. Thaniyan, yaqra'u at-talamis ila al-jumal al-mutanasiqah wa yuraddidunaha. Yang kedua, murid membaca dan mengulangi ayat berkesinambungan. ثالثاً يكون التلاميذ إلى الجمل المتناسقة الأخرى من الكلمات والجمل المدروسة. Yang ketiga, murid membentuk ayat berkesinambungan yang lain daripada perkataan dan frasa yang dipelajari. في هذا اليوم سنركز على جمل المتناسقة. Apakah jumal mutanasiqah? Jumal mutanasiqah iaitu ayat berkesinambungan. Ayat berkesinambungan ialah dari kalimah-kalimah yang murid-murid telah pelajari dan dikembangkan ayatnya. Untuk level tahun 6, ada 3 baris ayat untuk menjadikan jumal mutanasiqah.
Jumal mutanasiqah ini adalah cerita yang sama. Contohnya, ta'iratun. Kemudian, kembangkan tentang ta'iratun. Kembangkan lagi dan biasanya menggunakan 5 ataupun 6 perkataan atau kalimah. Maka, jadilah jumal mutanasiqah. Sanadrusu jumalil mutanasiqah anil mawdu' rihlatan sa'idatan. Perjalanan yang menyeronokkan. Sebelum kita belajar, jom refresh semula kalimah-kalimah yang telah dipelajari sebab jika nak buat ayat, kena tahu kalimah. Hazihi hafilatun. Hazihi darajatun. Hazihi darajatun nariyatun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratu ujratin. Hazihi ta'iratun. Hazihi syahinatun. Hazihi safinatun. Haza qaribun. Hazihi mirwahiyatun. Haza qitarun. Haza qitarun kahrabaiyun. Bila kita dah hafal perkataan, mudah untuk kita membina ayat. Hayya naqra ma'a mura'atin nabar wa tanghim. Hazihi safinatun. As-safinatu kabiratun. Usafiru bis-safinati fis-sabahi. Haza qaribun. Al-qaribu sari'un. Arkabul qariba fil masa'a. Zalika qaribun. Arkabul qariba ilal jazirati. Ma asra'a hazal qariba. Hayya nurattibul jumal. Susun ayat supaya menjadi jumal mutanasiqah. Jadi, ada potongan-potongan ayat dan murid-murid perlu menyusun dengan sempurna supaya ia menjadi jumal mutanasiqah. Terima kasih kepada yang menonton video ini sehingga tamat. Semoga berjumpa lagi di lain video. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Syukran.